Kita semua pernah kena kan? Anda tengah scroll media sosial, tiba-tiba nampak satu tajuk berita yang buat anda rasa geram atau geli hati atau marah sangat. Tanpa fikir panjang, jari tu laju je menaip komen. Tapi, jujurlah, anda betul-betul baca tak artikel tu? Kebanyakannya tak. Dalam kupasan kali ini kita akan selami fenomena yang nampak kelakar tapi sebenarnya agak membimbangkan ni. Tabiat kita semua yang suka sangat komen tanpa membaca. Cuba bayangkan, anda nampak tajuk macam ni. Memang tak masuk akal, provokatif dan mustahil untuk diabaikan. Tajuk satira macam ni lah contoh paling sempurna macam mana satu ayat je boleh cetuskan reaksi yang spontan dan kuat. Sama ada kita gelak ataupun kita marah, semuanya berlaku sebelum kita sempat pun nak proses maklumat sebenar. Ia memang direka untuk pancing emosi, bukan akal kita. Jadi, persoalannya, kenapa kita buat macam ni? Adakah sebab kita ni malas? Atau mungkin terlalu sibuk? Ataupun ada sesuatu yang lebih mendalam sedang berlaku dalam otak kita dan dalam dunia digital yang kita diami setiap hari? Inilah misteri utama yang kita akan cuba rungkai sama-sama. Okey, jom kita mulakan dengan tengok simptomnya dulu. Anggaplah perangai ini macam satu gejala yang dah merebak luas dalam kehidupan digital kita. Ia bukan sekadar tabiat buruk sesetengah orang tahu, tapi satu corak tingkah laku yang kita semua pernah nampak dan mungkin pernah buat sendiri. Ada penyelidik yang menggelar keadaan ini sebagai gangguan stres tajuk berita. Fikirkan macam ni, setiap hari kita dihujani dengan terlalu banyak maklumat sampaikan otak kita terpaksa cari jalan pintas. Ia akan buat triage, macam tapis maklumat dan dalam proses tu, tajuk berita jadi satu-satunya benda yang diproses untuk tentukan sama ada kita patut ambil peduli, marah atau bersetuju. Jadi, apa sebenarnya yang berlaku dalam otak kita? Jom kita beralih ke diagnosis yang pertama. Kita akan tengok dari sudut psikologi. Macam mana otak kita ni seolah-olah dah diprogramkan untuk bertindak macam ni? Rupa-rupanya, ia ada kaitan dengan cara otak kita cuba jimatkan tenaga. Menurut ahli psikologi Daniel Kahneman, otak kita ni ada dua sistem operasi. Sistem satu ni macam mod autopilot kita. Pantas, ikut gerak hati dan tak guna banyak tenaga. Bagi reaksi pada tajuk berita, itu kerja mudah untuk sistem satu. Sebaliknya, nak membaca dan faham satu artikel penuh, itu memerlukan sistem dua. Sistem ni perlahan, perlu fokus dan guna banyak tenaga mental. Ini membawa kita kepada teori kedekut kognitif. Secara asasnya, otak kita ni memang secara semula jadi malas atau lebih tepat, kedekut tenaga. Dari sudut penggunaan tenaga, lagi senang dan jimat untuk buat satu pendapat yang padu berdasarkan 8 patah perkataan dalam tajuk berbanding nak bersusah payah baca dan analisis 1,500 perkataan dalam artikel. Memang jalan pintas yang paling mudah. Dan bila kita ambil jalan pintas, kita akan mudah terjebak dengan bias pengesahan. Tajuk berita ni, dia macam pencetus yang paling sempurna untuk bias ni. Ia bertindak macam satu isyarat yang terus asingkan kita ikut puak masing-masing. Kalau tajuk tu sokong apa yang kita dah percaya, kita suka. Kalau tak, kita tentang. Semuanya berlaku sebelum kita tengok sebarang bukti pun. Okey, tadi kita dah tengok apa yang jadi dalam kepala kita. Sekarang, jom kita beralih kepada diagnosis kedua, sistem luaran. Sebab ini bukan hanya pasal psikologi kita semata-mata. Ia juga tentang platform dan penerbit berita yang secara sengaja mereka reka cipta reaksi kita demi keuntungan mereka. Jadi, ini perkara penting yang kita kena faham. Tajuk berita zaman sekarang ni bukan lagi sekadar ringkasan. Ia dah jadi macam senjata dalam peperangan untuk merebut perhatian kita. Setiap perkataan dipilih, setiap struktur ayat dibina untuk hasilkan impak psikologi yang paling maksimum dalam masa yang paling singkat. Ada beberapa taktik yang selalu sangat diguna. Contohnya, jurang rasa ingin tahu, yang buat anda rasa anda wajib tahu apa yang jadi seterusnya. Lepas tu ada premium pathos, yang guna perkataan macam mengejutkan atau menyayat hati untuk terus serang emosi anda dan pintas pemikiran logik. Semuanya direka untuk satu tujuan, dapatkan tindak balas segera daripada anda. Dan kitaran ni disempurnakan pula oleh algoritma platform media sosial. Algoritma ni tak peduli pun pasal kebenaran atau pemahaman. Ia cuma peduli pasal penglibatan atau engagement. Jadi ia akan beri ganjaran pada reaksi yang paling cepat, paling emosional dan selalunya yang paling tak berasas. Ini akan wujudkan satu kitaran maklum balas yang menggalakkan lagi perangai reaktif ni semata-mata nak pastikan kita terus melekat pada skrin.
Kita dah tengok simptom dan diagnosisnya. Sekarang, jom kita beralih kepada akibatnya pula. Apa jadi bila berjuta-juta orang terlibat dalam apa yang kita boleh panggil sebagai helah ulasan besar-besaran ni? Datanya agak mengejutkan. Tengok nombor ni. 59%. Menurut satu kajian oleh Gabriel Koff dan rakan-rakannya, inilah peratusan pautan yang dikongsi di media sosial yang sebenarnya tak pernah pun diklik oleh orang yang kongsikannya. Biar saya ulang, majoriti orang yang kongsi sesuatu artikel tak baca pun artikel tu. Mereka cuma kongsi tajuk, bukan kandungannya. Yang lagi membimbangkan, hampir separuh daripada orang yang tinggalkan komen sebenarnya luangkan lebih banyak masa membaca komen-komen lain berbanding membaca artikel asal tu sendiri. Ini tunjukkan yang bagi ramai orang, perbualan atau drama di sekeliling artikel tu lagi penting daripada artikel itu sendiri. Daripada sini, kita bolehlah kategorikan beberapa jenis pengulas tanpa membaca yang biasa kita jumpa. Ada refleks ideologi yang komen ikut skrip puak dia. Ada pakar performatif yang guna ruang komen nak tunjuk dia pandai. Dan semestinya, pengkritik awal yang marah-marah pasal hujah yang tak wujud pun dalam artikel. Mesti anda kenal orang macam ni kan? Jadual ni merumuskan masalahnya dengan sangat jelas. Bila hampir separuh pengulas lebih fokus pada komen lain dan komen-komen tu pula kebanyakannya pendapat peribadi, maka kita sedang hadapi apa yang dipanggil defisit musyawarah. Ruang perbincangan awam kita bukan lagi berdasarkan bukti, tapi berdasarkan reaksi kepada reaksi orang lain. Dan ini membawa kita kepada akibat yang paling serius. Petikan ini merumuskannya dengan padat. Senang cerita, bila pembincangan kita hanya berkisar tentang tajuk, kita hilang keupayaan untuk berbincang secara rasional. Ia bukan lagi tentang mencari kebenaran, tapi tentang siapa menang dalam pertarungan tajuk berita. Asas demokrasi kita pun boleh terhakis. Jadi, apa yang boleh kita buat? Ada penawar tak untuk semua ni? Jawapannya ada. Jom kita beralih ke bahagian terakhir untuk tengok beberapa cadangan yang mungkin boleh bantu pulihkan semula ruang perbincangan digital kita. Ada 3 langkah utama yang dicadangkan. Pertama, platform sendiri kena tambah geseran. Contohnya, buat pop-up tanya, anda dah baca artikel ni sebelum benarkan orang komen. Kedua, penerbit berita kena nyah senjautikan tajuk. Kembali kepada tajuk yang beri maklumat, bukan provokasi. Dan ketiga, kita semua perlu pupuk literasi digital yang lebih baik. Pada akhirnya, ini bukan hanya tentang teknologi atau peraturan. Ia adalah tentang anjakan budaya. Kita perlu berubah daripada sekadar bertindak balas kepada berusaha untuk memahami. Ia memerlukan kerendahan hati intelektual, kesediaan untuk mengaku, saya tak tahu lagi pasal ni. Saya kena baca dulu. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Lain kali anda rasa geram dan tak sabar nak type komen tu, cuba berhenti sekejap. Tanya diri sendiri, adakah aku betul-betul faham isu ni atau aku cuma bertindak balas pada tajuknya? Adakah aku sedang berbincang atau aku sebenarnya sedang menjerit pada alas kaki pintu? Jawapan anda mungkin akan mengubah cara anda berinteraksi dalam talian selama-lamanya.